Di sebuah kampung kecil, hujan lebat disertai ribut yang dahsyat melanda. Hujan turun tanpa henti, dan banjir mula menenggelamkan seluruh kampung. Di tengah-tengah kampung, berdirilah sebuah gereja. Di dalamnya, seorang paderi sedang berdoa dengan khusyuk. Ketika dia berdoa, air banjir terus naik. Tidak lama kemudian, air sudah mencecah lututnya. Tiba-tiba, seorang penyelamat tiba di gereja menggunakan sampan. Dia berseru, "Paderi, cepat naik. Nanti awak lemas." Namun, paderi itu menjawab tegas, "Tidak. Saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya. Pergi selamatkan orang lain dulu." Melihat keteguhan paderi itu, penyelamat itu terpaksa pergi. Beberapa ketika kemudian, air banjir semakin tinggi hingga mencecah dada paderi. Dia terpaksa bertahan di atas altar. Tiba-tiba, seorang polis datang dengan bot laju. "Paderi, cepat naik. Bahaya," jerit polis itu. Namun, paderi tetap enggan. "Saya perlu mempertahankan gereja ini. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Lama-kelamaan, seluruh gereja tenggelam. Paderi itu hanya mampu bergantung pada salib di puncak gereja. Sebuah helikopter muncul, dan juru terbang menjatuhkan tangga tali. "Paderi, ini peluang terakhir. Cepat naik." Dengan tekad kukuh, paderi itu menjawab, "Saya akan tinggal dengan gereja saya. Tuhan bersama saya." Malangnya, paderi yang degil dan keras kepala itu akhirnya lemas. Di syurga, dia marah-marah pada Tuhan. "Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan saya?" Tuhan menjawab, "Aku sudah mengirim sampan pertama kali. Kali kedua, mengirim bot laju. Kali ketiga, mengirim helikopter. Tapi engkau tetap menolak. Aku sangka engkau ingin bersamaku." Cerita ini mengajarkan kita bahawa pertolongan Tuhan sering datang dengan cara yang tidak kita sangka, kadang-kadang melalui orang lain. Jangan biarkan keegoan dan keangkuhan menghalang kita daripada melihat bantuan yang sudah tersedia di hadapan kita. Apabila seseorang menghulurkan tangan untuk membantu, sambutlah dengan hati yang ikhlas dan terbuka.